السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن يا ربنا إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. اللهم يا أرحم الراحمين افتح علينا فتوح العارفين، واجعلنا من عبادك الصالحين، وارزقنا التقى، وارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. اللهم أعنا على الصيام والقيام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم ارزقنا رؤية ليلة القدر ومكننا من الدعاء فيها يا أرحم الراحمين. أما بعد، muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, pada malam ini daripada daurah kesucian jiwa di bulan Ramadan al-Mubarak ini, pada malam-malam yang ada barakah ini, malam-malam bulan yang mulia, bulan Ramadan al-Mubarak, InsyaAllah pada malam ini kita akan memperbahaskan tentang menyucikan anggota mata daripada dosa. Hendaklah diketahui bahawasanya para sufiyah mereka kata dua mata dan dua telinga adalah dua pintu yang terbuka kepada hati. Maka hendaklah seorang berhati-hati apa yang dia masukkan daripada dua pintu ini, kerana kesannya akan sampai kepada hati. Jangan seorang menggunakan matanya pada perkara yang haram, kerana hati akan terkesan dengan itu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, apabila mata ini seumpama pintu kepada hati, maka seperti mana kita menjaga rumah kita dan kita menutupkan pintu rumah kita supaya tidak masuk dalam rumah kita habuk dan masuk kotoran, kita biasanya tidak akan ambil sampah masukkannya ke dalam rumah kita, maka juga jangan kita masukkan kotoran dosa dengan menggunakan mata pada apa yang Allah Ta'ala telah mengharamkan. Di antara dosa-dosa mata adalah seorang lelaki melihat kepada wanita yang ajnabiyah dengan syahwat. Maka apabila seorang lelaki dia melihat kepada wanita yang ajnabiyah dengan syahwat, itu haram. Sama ada dia melihat dengan syahwat kepada mukanya dan dua tapak tangannya, atau kepada selain itu daripada bahagian badan wanita itu. Apabila dia melihat kepada wanita yang ajnabiyah dengan syahwat, itu adalah haram. Adapun kalau seorang lelaki dia melihat kepada muka wanita yang ajnabiyah tapi tanpa syahwat, atau dia melihat kepada dua tapak tangannya tanpa syahwat, maka itu bukan haram, itu bukan dosa. Tapi jika dengan syahwat, maka itu adalah haram, ia adalah dosa, wal'iyadu billahi ta'ala. Juga haram bagi wanita melihat kepada lelaki yang ajnabi, melihat kepadanya dengan syahwat. Haram dia melihat kepadanya dengan syahwat. Maka aurat seorang wanita ajnabiyah depan seorang lelaki yang ajnabi, auratnya adalah seluruh badannya melainkan muka dan dua tapak tangan. Maka muka dan dua tapak tangan itu bukan aurat. Itu bukan aurat. Maka jika seorang melihat kepada selain, seorang lelaki melihat kepada wanita ajnabiyah kepada bahagian selain mukanya dan dua tapak tangan, maka itu adalah haram walaupun tanpa syahwat. Yani kalau seorang dia melihat kepada rambut ajnabiyah
dia melihat kepada rambut ajnabiyah, sengaja dia melihat kepada rambut ajnabiyah walaupun tanpa syahwat, itu haram kerana dia melihat kepada bahagian aurat. Atau dia melihat kepada lihir wanita ajnabiyah, lihirnya adalah aurat, maka haram melihat kepadanya dengan sengaja. Adapun jika seorang dia berjalan, ada dalam perjalanannya, maka dia ternampak seorang wanita yang tidak menutup aurah, maka apabila dia tidak sengaja melihat kepadanya, tapi dia tiba-tiba muncul depannya, maka dalam keadaan ini jika dia alihkan mukanya atau dia alihkan pandangannya dan tidak berterusan melihat kepadanya, tidak ada ke atasnya dosa. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ya Ali, la tutbi'in nadratan nadrah, fa inna lakal ula wa laysat lakal thaniyah." Yani, wahai Ali, jangan kamu ikutkan penglihatan yang dibuat tanpa sengaja dan tanpa syahwat atau tanpa sengaja. Jangan ikutkannya dengan melihat kepada aurat dengan sengaja atau melihat kepada wanita ajnabiyah dengan sengaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna lakal ula wa laysat laka ats-tsaniyah." Maka yakni jika seorang melihat kepada muka tanpa syahwat, itu tidak ada dosa ke atasnya. Adapun kalau dia melihat dengan syahwat, maka itu adalah haram. Maka jika orang dia melihat kepada wanita ajnabiyah, tiba-tiba dia rasa daripada dirinya mula nak tengok dengan syahwat, maka hendaklah dia jangan tengok, maka bukan seperti mana setengah orang salah memahami hadis ini. Ada setengah orang dia kata kalau dia melihat masih lagi belum alihkan, maka boleh dia teruskan je walaupun dengan syahwat, kerana ini masih lagi yang pertama. Bukan macam itu, tidak betul. Tapi ini maksud apabila seorang dia melihat, contoh, tanpa syahwat, dia melihat tanpa syahwat, kemudian jika dia rasa daripada dirinya akan melihat dengan syahwat, hendaklah dia berpaling, jangan dia teruskan. Atau jika seorang dia muncul depannya seorang wanita dalam perjalanannya tidak menutup aurat, maka jangan dia berterusan melihat, dia kata ini yang masih lagi yang pertama. Tidak. Kalau dia tidak menutup aurat, jangan hendaklah orang dia berpaling daripada melihat kepada auratnya. Satu ketika seorang daripada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia melihat seorang wanita, a'jabathu, maka yakni dia suka rupa wanita itu, maka dia mula melihat kepadanya, dia ikutnya dengan pandangannya. Maka sedang dia melihatnya dan dia berjalan, maka istadama bijidar. Ada taqulu istadama? Dia terhantuk pada dinding. Maka keluar darah, dia tercedera, keluar darah. Subhanallahil azim. Kemudian dia mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang telah berlaku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta 'abdun aradallahu bika khaira." Kamu seorang hamba yang Allah Taala kehendaki bagi kamu kebaikan. Maknanya hintakan itu yang telah berlaku kepadanya, yang keluar darah, Allah Ta'ala telah menghapuskan dengannya dosa yang telah dibuat oleh orang itu. Subhanallahil azim. Kerana orang hamba yang dikehendaki bagi dia kebaikan, maka Allah Ta'ala menurunkan ke atasnya bala yang dengannya dihapuskan dosanya di dunia ini sebelum akhirat, sebelum dia sampai kepada hari akhirat. Subhanallah.
Maka hendaklah seorang berhati-hati, dan jangan ini banyak pemuda-pemudi zaman sekarang mereka tidak jaga mata mereka, dan ada yang mengambil perkara ini ringan. Dia tidak jaga mata dia. Hendaklah dia tahu bahawasanya kesan perkara itu sampai kepada hati. Ada banyak pemuda-pemudi apabila masuk dalam solat, hati mereka tidak khusyuk. Tidak khusyuk. Mereka menggunakan mata dalam haram, menggunakannya dalam haram, hari-hari menggunakan dalam haram. Kemudian mereka rasa tidak khusyuk apabila masuk dalam solat. Maka hendaklah berhati-hati kerana ada kesan bagi dosa ini ke atas hati seorang. Dan ramai orang mereka jatuh dalam dosa melihat dengan syahwat kepada aurat orang lain. Ramai orang jatuh dalam ini kerana ini warid dalam hadis, kullu ainin zaniyah, yani kebanyakan mata jatuh dalam zina mata. Zina mata yang ia apabila seorang melihat contohnya kepada wanita ajnabiyah dengan syahwat. Adapun aurat seorang lelaki depan wanita yang ajnabiyah, apakah ia auratnya? Apa yang antara pusat dan lutut, itu adalah auratnya. Aurat lelaki ajnabi depan wanita ajnabiyah, apa yang antara pusat dan lutut. Dan hendaklah seorang dia tidak membuka, apabila dia ada berseorangan, hendaklah dia tidak membuka kubulnya dan duburnya tanpa ada keperluan untuk itu. Jangan dia membuka kubul dan dubur tanpa ada keperluan kepada itu. Walaupun dia berseorangan, apabila dia ada duduk berseorangan, dia dalam biliknya, tak ada keperluan. Bukan dia rasa panas nak sujudkan badan, bukan. Tak ada keperluan. Bukan dia nak bermandi, bukan. Hanya macam itu sahaja. Maka menurut mazhab Syafi'i, ini adalah haram kalau membuka kubul dan dubur tanpa ada keperluan kepada itu. Adapun kalau ada keperluan, macam dia rasa panas, dia nak sujudkan badan, maka tidak ada dosa. Tidak ada dosa. Ini dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Walaupun dalam mazhab Malik ada detail yang lain dalam mazhab Malik, atau ada syarahan yang lain dalam mazhab Malik. Dan jika seorang lelaki dengan mahramnya, yakni dengan seperti ibunya atau adik-beradiknya yang perempuan atau ibu saudaranya, maka apakah aurat wanita depan mahramnya, wanita depan anaknya atau depan ayahnya atau depan adik-beradiknya yang lelaki, apakah auratnya? Maka aurat wanita depan mahramnya adalah apa yang antara pusat dan lutut, itu adalah auratnya. Dan aurat wanita dengan wanita, wanita muslimah dengan wanita muslimah, apakah aurat wanita muslimah depan wanita muslimah? Apa yang antara pusat dan lutut, apa yang antara pusat dan lutut. Adapun aurat orang muslimah, wanita yang muslimah depan wanita yang kafirah, maka jangan wanita yang muslimah membuka depan wanita yang kafirah, melainkan apa yang biasanya dia buka untuk buat kerja rumah, untuk membuat kerja rumah, yakni seperti kepala, seperti lengan bawah, seperti lehernya, seperti separuh betisnya yang bawah, separuh betis yang bawah. Macam itu biasanya wanita buka masa dia nak buat kerja rumah. Maka ini apa yang biasanya dia buka untuk kerja rumah, boleh bukanya depan wanita yang kafirah. Dan ada setengah ulama mereka kata pun tidak boleh bagi wanita yang muslimah membuka depan wanita yang kafirah, melainkan apa yang dia membuka depan lelaki ajnabi. Ada juga qaul macam itu. Jika orang dengar qaul ini atau qaul itu, hendaklah diketahui ini dikatakan oleh setengah ulama, itu dikatakan oleh setengah ulama.
Dan haram juga di antara dosa-dosa mata atau sebelum, jika seorang lelaki dengan seorang lelaki, apakah aurat lelaki depan lelaki? Apa yang antara pusat dan lutut? Apa yang antara pusat dan lutut? Maka mungkin setengah orang mereka tanya, tapi kita melihat ada setengah orang mereka membuka, setengah lelaki mereka membuka paha mereka, khususnya ini yang mereka mahu pergi main bola sepak. Apakah kita kata kepada mereka? Kita kata bagi mereka, kalau mazhab kita dalam mazhab Syafi'i, paha lelaki itu aurat dalam mazhab Syafi'i. Tapi hendaklah diketahui bahawasanya ada dalam mazhab Maliki, ada Imam Malik kata bahawasanya paha lelaki itu bukan aurat. Maka andaikan datang seorang yang dia belajar mazhab Maliki dan dia mahu ikut mazhab Maliki, hendaklah kita tahu, kita ajar dia, bagi tahu dia, keluarlah daripada khilaf, tutup paha dan keluar daripada khilaf. Tapi andaikan dia tidak mahu, dia dah ikut mazhab Maliki, dia datang daripada negara yang beramal dengan mazhab Maliki dan dia mahu main bola sepak dengan itu, maka hendaklah kita tahu bahawasanya ini masalah ada padanya khilaf antara Syafi'iyah dan Malikiyah. Tapi kita ikut mazhab kita, mazhab Syafi'i. Kita ikut mazhab kita, mazhab Syafi'i. Okey. Juga di antara dosa-dosa mata adalah seorang melihat kepada seorang Muslim dengan pandangan yang menunjukkan dia merendahkannya, menghina dia. An-nadharu bil istihqari ila al-muslim, dia memandang rendah kepada orang Muslim, dia gunakan matanya untuk menjadikannya rasa bahawasanya dia melihat kepadanya, memandang rendah kepadanya. Maka ini adalah haram dan ini adalah yang dibuat oleh orang sombong. Maka hendaklah seorang dia berhati-hati dan dia bertawaduk seperti mana kita telah ceritakan sebelum ini. Dan di antara dosa-dosa mata adalah seorang melihat kepada rumah orang lain tanpa izinnya. Contoh dia, yang dia tengok ke dalam rumah orang lain, dia tengok ke dalam rumah orang lain tanpa izin, dengan cara yang biasanya orang dia terganggu daripadanya. Yang contoh dia tengok daripada satu lubang dalam pintu, dia duduk tengok siapa yang ada dalam, mungkin ada di dalam isterinya, anaknya yang perempuan. Maka bagaimana dia macam itu letakkan matanya dan melihat? Maka hendaklah seorang berhati-hati. Juga perkara yang orang telah sembunyikan, jangan kita buka dan cari barangnya itu, barang yang dia telah sembunyikan, tidak mahu kita melihatnya. Orang dah simpan sesuatu dalam bagnya, dia ada barang-barang dalam bagnya. Jangan kita apabila dia masuk tandas, kita buka bagnya, kita nak tengok, oh ni apa dia ada, kita cari dalam barangnya tanpa dia rida, dia tak terima. Jangan kita buat seperti itu. Maka ini adalah secara ringkasnya syarahan tentang beberapa dosa mata. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mempertahankan kita daripada dosa-dosa mata. Dan subhanallah, ramai pemuda-pemudi zaman sekarang mereka jatuh dalam dosa mata, dan ramai mereka tanya bagaimana kita nak tinggalkan, bagaimana kita mahu menyucikan mata kita daripada ni. Kita dah tahu ini dosa, tapi bagaimana untuk kita nak elakkan jatuh dalam dosa ini? Setiap kali jatuh kemudian ulang. Maka bagaimana untuk elakkan? Di antara cara yang sangat baik adalah seorang dia ingat dirinya bahawasanya dia akan mati. Dan hendaklah dia ingat apabila diletakkan dalam al-qabr,
maka dua matanya ini yang ia adalah syahm, ia adalah lemak. Apabila diletakkan dalam al-qabr, setelah tempoh yang singkat, ia akan cair atas dua pipinya. Apabila dalam al-qabr, mata ini ia cair atas pipi. Kerana ia apa? Mata ini apa? Lemak. Maka jangan seorang yang tahu dirinya akan mati dan matanya akan jadi kepada itu, jangan seorang dia berani nak menggunakannya dalam dosa. Kerana ia sementara ada di sini, kemudian kamu dengan mata ini akan masuk dalam al-qabr. Maka hendaklah seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hendaklah dia meninggalkan dosa kerana Allah. Apabila ada peluang bagi dia untuk dia menggunakan matanya pada haram, dia niat, aku tidak mahu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, saya akan elakkan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila dia elakkan kerana Allah, maka insya-Allah dipermudahkan urusannya dan dikurniakan nikmat dan dikurniakan apa yang dia suka daripada kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan mata-mata kita mata-mata yang sentiasa diguna dalam kebaikan dan taat, dan semoga Allah Ta'ala mempertahankan kita daripada menggunakannya dalam dosa. Hendaklah mata ini banyak diguna untuk membaca Al-Quran, hendaklah diguna untuk membuat kebaikan. Ia adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah ia dijaga. Ramai pemuda-pemudi zaman sekarang, mereka menggunakan mata sampai masa yang sampai tengah malam lebih juga. Ada yang setengah sebelum subuh, sedikit sebelum subuh, dia masih lagi tengok movie dan drama dan video-video sampai dia tidak mampu untuk bangun solat subuh pada masanya. Maka sewajarnya seorang dia muhasabah dirinya, dan ini bulan Ramadan adalah peluang untuk kita menyucikan diri kita, dan kita yang telah jatuh dalam dosa bertaubat, dan kita berazam untuk kita beristiqamah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita istiqamah dalam taat. Barakallahu fikum, jazakumullahu ta'ala kulla khair. والله تعالى أعلم وأحكم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم أحسن ختامنا. اللهم ارزقنا رؤية ليلة القدر ومكننا من الدعاء فيها ومن إحيائها. اللهم أحسن ختامنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. بارك الله فيكم.